Kita jemput speaker kita, Cik Nur Izzah binti Suhaili. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Tuan Mentor, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, Tuan Sharif Jamil, VP1 G100 Network, Tuan Azam Amiri, Presiden 5G Associate, barisan leaders, barisan FMD dan juga barisan komiti yang bekerja keras untuk menjayakan kita punya membina 1 juta pertama di Miri. Dan tahniah saya ucapkan kepada tuan-puan yang hadir pada hari ini. 400 orang pecah dewan ni yang hadir kita punya membina 1 juta pertama. Okey, jadi nama kami Nur Izzah binti Suhaili. Kami berasal daripada Sabah dan kami masih lagi seorang student sepenuh masa di Universiti Malaysia Sarawak. Jadi kami belajar situ lah, belajar di Kuching. Okey, jadi kalau tadi Miss Janet dia kata 5 minit sekejap, tapi bagi saya 5 minit itu panjang sangat. So, dekat bawah tadi tak tenang dah, apa nak share. Jadi tuan-tuan, jadi kami mula simpan emas sejak daripada April 2024. Baru gig lah, baru 2 tahun. Sampai gig 2 tahun. Dan kami kenal, kami pun introducer ataupun orang yang kenalkan kami dengan emas ni melalui TikTok, melalui platform TikTok di mana kami dapat manfaat daripada sharing beliau dan kami pun decide untuk simpan emas di public gold. Bila kami dah mula simpan emas, kami simpan emas tu untuk simpanan masa depan. Sebenarnya untuk simpanan masa depan sebab kita tahu yang emas ni makin lama makin meningkat dia punya harga. Dan kami simpan emas sebenarnya untuk bayar kami punya pinjaman study selepas kami habis belajar nanti. Si lama gig lah kami mau habis study. Satu sem gig untuk habis study. So, asbab daripada simpan emas, hari ni kami pun simpanan emas dah boleh dah bayar kami punya pinjaman. Walaupun kami belum habis study lagi. Okey, jadi kena kami mula simpan emas, kena simpan duit sejak. Kami pilih simpan emas sebab at first kami simpan duit lama-lama makin sikit. Maksudnya kami pun simpanan jadilah. Jadi bila kami dah kenal emas, kami pilih untuk simpan emas, kami alihkan kami punya simpanan tabung haji kepada simpanan emas supaya dia punya nilai pun makin lama makin meningkat. Dan bila kami dah habis study nanti, kami tahu yang dia punya nilai akan lebih daripada nilai hari ini. Okey, jadi kami pun mula dengan 1 gram pertama, mula dengan bajet yang kecil. Seorang student kan, saya dah bajet yang banyak. Ada RM100, ada RM200. So, boleh mula menyimpan dengan public gold. Sangat-sangat mudah lah. Di mana dengan public gold ni, kami pun tertarik juga dengan public gold, kita boleh simpan sikit-sikit. So, mudah untuk student menyimpan. Bila kami dah simpan, kami dapat manfaat. Kami dapat manfaat daripada simpanan emas. Setahun selepas tu, pada April 2025, iaitu tahun lepas, tak sampai lagi setahun, kami pilih untuk jadi dealer. Kami upgrade menjadi dealer semasa program Millionaire by 30. Ini adalah program khas untuk anak muda lah. Khas untuk anak muda bawah 25 tahun yang nak jadi jutawan sebelum usia 30 tahun. So kami pun upgrade menjadi dealer. Upgrade untuk menjadi dealer dan kongsi pengalaman pula dengan orang lain, dengan masyarakat. Apa manfaat simpanan emas, apa yang kami dapat dengan simpanan emas dan kami share pula kepada orang ramai. Dan asbab konsisten sampaikan ilmu berkaitan dengan emas di platform-platform media sosial, di TikTok, di Instagram, di Facebook dan sebagainya. Hari ini kami dah bimbing lebih daripada 1,000 orang penyimpan emas di bawah bimbingan kami dan kurang daripada setahun. Dan alhamdulillah juga kami dah dapat income 4 angka sebulan lebih daripada income student, income fresh graduate. Maksudnya fresh graduate
kami pun income lebih lagi daripada income fresh graduate. Dan kami dapat sebelum kami habis study gig. So alhamdulillah, sangat-sangat bersyukurlah satu keputusan yang kami bersyukur untuk kami upgrade jadi dealer semasa student. Dan dengan income public goal ni pun kami dapat bantu family kami dapat bagi allowance, bagi duit pocket kepada kami punya parents. Walaupun kami masih student, dan perasaan first time bagi parents duit gaji daripada public goal ni sangat-sangat happy lah. Kiranya macam satu dunia ni kita punya. Macam tu. Dan yang bestnya business public goal tu sangat-sangat fleksibel. Di mana tuan puan ada handphone, ada internet, dah boleh buat dah. Macam kami sendiri, student, ada timetable yang sangat pack, ada project, final year project kena buat. Tapi business public goal ni sangat fleksibel lah, di mana kami boleh buat di mana-mana. Kami boleh buat pada waktu malam. Dan sebagai student, belajar nombor 1, tapi business bukan nombor 2. Jadi tuan-puan, jangan tunggu kaya untuk kita mula simpan emas. Ada bajet yang kecil, boleh terus mula, boleh terus simpan emas secara konsisten setiap bulan. Sebab bila kita dah simpan nanti, baru kita akan rasa kaya lah. Dan Public Gold ni adalah platform yang selamat dan juga murah. Orang selalu kata mudah, murah dan patuh syariah. Public Gold. Itulah tagline Public Gold. Mudah, murah, patuh syariah. So kena ingat. Itu adalah tagline Public Gold. Jadi tuan-puan yang hadir, jika tuan-puan belum lagi menjadi penyimpan emas, tuan-puan kena cepat-cepat simpan emas. Sebab kita tahu yang harga emas ni semakin meningkat. Semakin meningkat setiap tahun. Dan yang nak minat, nak tahu peluang untuk jadi dealer, boleh explore. Boleh explore untuk jadi dealer di bawah G100 Network dan juga 5G Associate lah. Di mana macam yang Miss Janet tadi cakap, kita disediakan semuanya. Ada tool set, ada skill set, ada mentorship daripada Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Dan sangat-sangat mudahlah untuk berjaya. Dan simpan emas, kita dah untung. Tapi bila kita jadi dealer Public Gold, kita lagi untung. Jadi, dan untuk anak muda yang bawah 25 tahun, petang ni ada program Millionaire by 30. So tuan-puan boleh ambil peluang untuk hadirkan diri, ambil peluang untuk explore business Public Gold. Dan macam saya sendiri, kalau saya anak muda, saya yakin tuan-puan pun boleh. Jadi itu sahaja daripada saya. Success is predictable. See you at the top.